Hai, saya Dr. Ramanujam, pakar perunding kanan bedah saraf di Hospital Pakar Apollo Vanagaram, epilepsi. Epilepsi ialah satu gangguan yang biasa yang kita hadapi dalam kehidupan seharian pada ramai orang. Ia boleh menjejaskan kanak-kanak, orang dewasa dan boleh berlaku pada mana-mana jantina serta semua peringkat umur. Punca biasa epilepsi ialah trauma, kecederaan kepala, tumor otak, sebarang jangkitan pada otak, atau sebarang penyakit vaskular seperti stroke atau kadang-kadang atau kebanyakannya puncanya tidak diketahui. Apabila kita mengalami episod pertama, kita panggil ia sawan. Di sini kita dapat lihat ia boleh berlaku dalam pelbagai bentuk seperti pergerakan tersentak pada tangan dan kaki dengan atau tanpa kesedaran atau kehilangan kesedaran. Episod pertama biasanya boleh terhenti sendiri dan ia mungkin mempunyai punca tertentu seperti gula rendah, natrium rendah dan masalah metabolik yang perlu dinilai terlebih dahulu. Hanya apabila sawan itu berulang secara berterusan, barulah kita panggil ia sebagai epilepsi. Epilepsi tidak bermakna anda perlu mengambil ubat seumur hidup. Dengan kemajuan dalam pengurusan bedah saraf, kini kami mengesyorkan pembedahan kepada pesakit yang sawannya tidak terkawal walaupun telah mengambil pelbagai jenis ubat. Kami memanggilnya sebagai pembedahan epilepsi. Di sini, selepas menjalankan penyiasatan menyeluruh ke atas pesakit dengan pelbagai kaedah seperti MRI, imbasan PET, EEG, kami boleh mengenal pasti satu fokus di dalam otak yang menyebabkan impuls elektrik dan seterusnya menyebabkan epilepsi. Terdapat banyak jenis pembedahan. Di Hospital Pakar Apollo, kami secara berkala melakukan kraniotomi sedar dan lesi-lesionektomi berpandukan navigasi, serta rangsangan otak dalam untuk epilepsi dan rangsangan vagus untuk epilepsi. Dan kami secara rutin melakukan semua jenis pembedahan epilepsi seperti hipokampektomi selektif, lobektomi temporal tengah dan pemutusan sambungan. Begitu juga kami telah membantu ramai pesakit dan menyembuhkan mereka daripada epilepsi. Epilepsi boleh disembuhkan dan ia bukan lagi satu perkara yang tabu. Jadi pastikan anda berjumpa doktor apabila anda mengalami episod sawan yang pertama, dan jika anda mengalami beberapa episod sawan yang tidak dapat dikawal dengan ubat-ubatan, berjumpalah dengan pakar bedah saraf yang boleh membantu anda untuk menyembuhkan epilepsi. Terima kasih.